Assalamualaikum guys. Hari ni kita berada dekat MEC cawangan Bandar Penawar. Okey, macam yang kau nampak ni, kat sini ada sebiji Alza. Alza ni baru Alza model baru atau Alza Veloz lah kita panggil. Tahun 2023. Okey, owner mengadu, gas dah 3-4 kali top up hilang. Okey, lepas tu owner suruh full checking lah. Okey, macam mana kita panggil full checking tu? Macam ni lah, macam kau tengok ni. Kita buka segala komponen-komponen dia lah. Macam condenser, cooling coil, compressor, semua. Lepas tu owner request sekali untuk check sekali bahagian cooling coil belakang. Okay, bila nak buka bahagian cooling coil belakang ni, macam ni lah. Ni contoh barang-barang dia. Ni cooling coil belakang. Okay. Cameraman masuk dalam. Macam korang tengok ni. Ni lah progress untuk kita buat checking untuk cooling coil belakang lah. Untuk pengetahuan korang kereta ni baru lepas tu mileage pun rendah jarang korang ingat lah kereta baru mileage rendah pun tak ada problem kalau macam ni tengok contoh kita dapat job kereta baru pun ada problem. Okey, untuk korang yang ada masalah yang sama, gas kerak hilang, kerak top up gas pakai seminggu 2 minggu hilang, datang ke MEC untuk kita buat full checking dulu. Full checking free je. Okay, ada masalah ikon, jom ke MEC. Assalamualaikum, bye.